Tuan boleh buat perbezaan antara perfectionist dan OCD. Okey, boleh. Dia macam ni. Perfectionist dengan OCD ni nampak macam serupa, tapi sebenarnya mereka dua benda yang sangat-sangat berbeza. Perfectionist ialah sifat personality. Tapi bila kita cakap pasal OCD, kita tengah cakap pasal penyakit mental illness. Selalunya orang yang perfectionist sering dikaitkan dengan seseorang yang memang dia akan pastikan kerja dia sangat-sangat tip-top. Kerja dia sangat berkualiti dan juga kerja orang sekeliling dia tu bagus. Dan sifat personality ni menyebabkan dia susah nak puas hati dengan kerja sendirilah. Selalu dia akan ulang-ulang buat kerja untuk memastikan kerja tu betul-betul kerja yang berkualiti. Contoh dia, kalau pelajar ni dia perfectionist, dia akan pastikan dia tulis esei dia tulis karangan itu berulang-ulang kali sampailah karangan tu jadi cantik. Contoh lagi, kalau ada seseorang suri rumah yang perfectionist, maksud dia dah pastikan rumah dia tu sangat-sangat kemas. Kotor sikit dia akan pergi bersihkan tempat tu. Kalau kotor sana sikit, dia akan pergi mop lantai dan sebagainya. Itu sifat perfectionist. Tapi dia lain dengan OCD. OCD is next level. Sebab OCD ialah obsessive compulsive disorder, melibatkan satu obsesi, iaitu fikiran yang melampau-lampau dalam kepala dia, dan juga kompulsif. Dia ada tingkah laku untuk berulang-ulang kali memperbetulkan sesuatu untuk melegakan keresahan dalam kepala dia. Contohlah, ada sesetengah orang yang OCD, dia akan rasa tangan dia sentiasa kotor. Jadi dia ada fikiran obsesif di mana dia rasa tangan dia tu kotor walaupun dia baru saja basuh guna sabun. Jadi daripada fikiran yang obsesif ini, dia akan jadi kompulsif. Dia akan ulang-ulang kali basuh tangan dia 20-30 kali walaupun dia dah tahu yang tangan dia tu dah bersih, tapi dia tak boleh kawal perasaan, dia tak boleh kawal fikiran dan juga tingkah laku dia. Ini beza dengan perfectionist. Perfectionist, kalau kau perfect sekali mana nak basuh tangan, kau akan berhenti. OCD tak boleh berhenti. Dan ada kes OCD yang saya pernah dengar, dia dah kunci rumah, dia nampak dikunci rumah, tapi bila dia nak langkah pergi dekat kereta, dia akan patah balik, pergi dekat rumah dia balik, buka balik kunci, tutup balik kunci, lock balik dan sebagainya, hanya untuk puaskan fikiran dia yang rasa dia tak kunci rumah lagi. Orang biasa macam kita, bila kita drive kereta, aku ni dah kunci rumah belum? Kita sekurang-kurangnya tak adalah rasa nak patah balik kalau dah jauh. Orang OCD dia boleh patah balik dan dia akan ulang-ulang sifat yang memudaratkan ni, yang mana benda ni akan mempengaruhi hidup seharian dia. Jadi orang yang ada OCD, dia kena dapatkan bantuan rawatan daripada pakar psikiatri dan melakukan rawatan terapi macam cognitive behavioral therapy CBT, ataupun dapat ubat seperti SSRI macam fluoxetine dan sebagainya. Jadi itulah beza di antara perfectionist dengan OCD, sangat berbeza.